termasuk kita nak celik mata dan kita experience satu perkara baru. Nazmi nak berjaya, Nazmi kena buat you all berjaya. So you have to lift up others so that you can also be successful. InsyaAllah yang dia. Saya sudah fokus dan hingga berhasil. Kalau kita start dengan energi yang tinggi, kita start dengan potensi yang hebat, kita start dengan effort yang hebat, insya-Allah dia akan berterusan sampai akhir. Blaze.